Apa khabar semua? Jom kita terus ke topik kita hari ni. Ada satu cerita ni mungkin agak mengejutkan sikit. Greta Thunberg, nama yang kita semua kenal sebab aktivisme iklim kan? Ya, ikon global tu. Baru-baru ni dilaporkan dia sertai misi kemanusiaan ke Gaza naik kapal. Ini mesti buat kita terfikir, kenapa ya seorang aktivis iklim buat langkah macam ni? Betul, satu persoalan yang menarik tu. Jadi perbincangan kita hari ini akan meneliti satu kertas analisis, tajuknya When the Green Goes Red, Greta Thunberg, Gaza and the Politics of Empathy. Okey. Sumber ni fokus pada pelayaran Thunberg dengan Freedom Flotilla Coalition tu lah ya? Tepat sekali. Analisis ni cuba fahamkan apa yang berlaku di sebalik pelayaran tu. Jadi, misi kita sekarang ni, kita nak sama-sama fahamkanlah apa pandangan analisis ni. Kenapa agaknya seorang tokoh macam Thunberg tu buat pilihan macam ni? Dan apa implikasi lebih luas yang cuba diketengahkan oleh penganalisis dalam sumber ni? Baiklah, mari kita mulakan dengan macam mana analisis ni melihat tindakan Thunberg tu. Ia tak dilihat sebagai satu tindakan terpisah tau. Oh, bukan sekadar satu tindakan je lah? Bukan. Ia dilihat sebagai sebahagian daripada satu trend yang lebih besar dalam aktivisme sekarang ni. Ada kesedaran yang makin kuat, macam yang dihuraikan dalam kertas ni, yang isu keadilan alam sekitar dengan krisis kemanusiaan ni, sebenarnya tak boleh dipisahkan. Dua-dua saling berkait rapat. Saling berkait ya? Saya macam tak terfikir pula kaitan terus macam tu. Ada contoh spesifik tak dalam analisis ni, pasal konteks Gaza? Ada. Kertas analisis tu jelaskan macam mana cabaran alam sekitar yang dah sedia kritikal. Kat Gaza tu contohnya, isu pencemaran air yang teruk, masalah urus sisa pepejal semua ini jadi lagi parah disebabkan konflik yang berterusan dan juga sekatan. Jadi lagi teruklah keadaan alam sekitar di sana ya? Memang. Jadi, kehadiran Thunberg atas kapal Madeleine tu, seperti yang disebut dalam sumber, dilihat oleh penganalisis ni sebagai satu simbol yang penting. Ia macam menekankan betapa perlunya pendekatan yang lebih holistik atau menyeluruh dalam aktivisme zaman sekarang. Maksudnya tak boleh asingkan isu iklim dan kemanusiaan lagi? Tepat. Terutamanya dekat zon konflik macam Gaza. Okey, faham pasal pendekatan holistik tu. Tapi analisis ni tak berhenti kat situ je kan? Ia ada sebut pasal politik empati. Sumber ni kata ia macam pedang bermata dua. Lagi-lagi dalam geopolitik. Boleh terangkan sikit tak apa maksudnya tu? Boleh. Maksud pedang bermata dua kat sini, menurut sumber ni lah, ialah empati tu sendiri satu daya penggerak yang sangat kuat. Ia dorong orang untuk bertindak, untuk bantu. Ya, betul tu. Tapi kan, bila empati ni masuk dalam ruang geopolitik yang penuh dengan kepentingan negara, sejarah konflik yang rumit, ia boleh jadi sangat kompleks, boleh bawa kesan yang tak dijangka. Jadi, macam mana analisis ni kaitkan konsep pedang bermata dua ni dengan misi Thunberg? Adakah ia cuma cakap ada orang puji, ada orang kritik, atau ada penjelasan lebih lanjut? Analisis ni tunjuk kedua-dua belah. Satu pihak, misi Thunberg tu dipuji sebab berjaya tarik perhatian dunia kepada krisis kemanusiaan kat sana. Itu manifestasi empati yang jelas lah kan? Tapi pada masa sama, kertas ni juga laporkan kritikan yang muncul. Ada pihak yang tengok tindakan dia ni macam bermotifkan politik atau mungkin campur tangan dalam isu sensitif. Ada juga yang risau, ia mungkin tak membantu pun, malah mungkin burukkan keadaan. Oh, jadi ada pelbagai pandangan lah ya? Ya, ini tunjukkan betapa rumitnya bila niat baik bertemu dengan realiti politik antarabangsa yang memang kompleks. Jadi rumusan dari sini, boleh kita kata empati itu penting, tapi kena selalu seimbangkan dengan faham konteks geopolitik yang lebih besar. Macam tu ke? Tepat sekali. Dan sumber ni guna pelayaran Thunberg ni sebagai satu kajian kes yang menarik. Ia tunjuk macam mana aktivis hari ini cuba dan mungkin terpaksa nak navigate ketegangan antara dorongan empati pribadi dengan kerumitan dunia sebenar. Bukan kerja senang. Bila sebut pasal kerumitan dan potensi bahaya ni kan, analisis ni ada sentuh kat pasal konteks sejarah atau risiko fizikal yang terlibat dalam misi macam ni? Ada. Analisis ni letakkan misi Thunberg dalam konteks sejarah yang lebih panjang.
Ia rujuk percubaan-percubaan flotila bantuan sebelum ni yang cuba pecahkan sekatan laut ke atas Gaza. Oh, ada kes sebelum ni lah. Ya, secara spesifik, ia sebut insiden tragik kapal Mavi Marmara tahun 2010 tu, yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Menurut pandangan dalam kertas ni, insiden macam ni betul-betul tunjukkan betapa tingginya risiko fizikal dan politik dalam usaha macam ni. Serius juga risikonya ya? Selain sejarah, ada laporan spesifik tak dalam analisis ni pasal apa jadi pada flotila yang Thunberg sertai itu sendiri? Ada disebut. Analisis ni petik laporan media masa tu yang kata pihak berkuasa Israel dah berikrar akan halang bot-bot bantuan ni sampai ke Gaza. Sumber ni juga rujuk laporan yang kata bot Madeline yang Thunberg naik tu akhirnya dilencongkan ke pelabuhan Israel. Dilencongkan ya? Ya. Dan analisis ni turut petik dakwaan yang dilaporkan dibuat oleh Thunberg sendiri lepas tu. Dia kata dia diculik di perairan antarabangsa oleh tentera Israel. Kena kita ingat ya, ini semua laporan dan dakwaan yang dirujuk dalam kertas analisis tu. Ia gambarkan naratif yang berbeza-beza pasal insiden tu. Baiklah, jadi kalau kita nak simpulkan apa yang kita bincang dari sumber analisis ni, ekspedisi Thunberg ke Gaza ni dilihat sebagai satu momen penting lah ya? Boleh kata macam tu? Ya, serlahkan beberapa perkara utama untuk anda semua fikirkan. Pertama, hubungan yang makin jelas antara krisis iklim dan krisis kemanusiaan. Kedua, kerumitan yang timbul bila aktivisme didorong oleh empati dalam arena geopolitik. Dan ketiga, realiti sukar serta risiko kat zon konflik. Rumusan yang padat tu. Analisis ni sebenarnya cuba buka mata kita kepada pelbagai lapisan makna di sebalik satu tindakan aktivisme yang dapat perhatian global. Ia bukan sekadar cerita pasal seorang individu, tapi mungkin cerminan cabaran aktivisme abad ke-21 ni. Kalau macam tu, sebagai penutup, ini satu persoalan untuk anda renungkan sendiri yang timbul dari analisis dalam sumber ni. Bila kita tengok potensi impak positif, tapi juga risiko besar dalam usaha macam misi flotila ni, apa agaknya pengajaran utama yang boleh diambil oleh aktivis masa depan? Terutamanya bila mereka cuba tangani pelbagai krisis global yang bukan saja kompleks, tapi saling berkait rapat macam yang kita hadapi sekarang ni. Sesuatu untuk anda fikirkan.